Abang. Ya, saya. Biar betul tahu bergedil kat sini semua RM1 bang. Memang bang. Memang RM1 je kat sini bang. Ke sebab saya datang abang jual RM1? Tak ada, memang RM1 harga dia bang. Ada flavor apa je bang kat sini bang? Saya ada jual flavor ayam dengan flavor daging bang. Kalau macam tu abang bagi campur dua-dua bang. Saya nak tengok abang goreng bang. Boleh. Abang celup dalam apa tu? Dalam telur bang. Dalam nak bagi dia macam crispy bang. Ya betul bang. Berapa minit bang nak goreng biasanya? Ini selalunya kalau kita goreng dalam 3 minit je bang. Walaupun saya tahu ini tahu tapi saya tak tahu apa yang ada kat dalam ni bang. Ada kentang, ada daging dan campur-campur lah. Dia punya resepi dalam ni. Resipi ni abang buat sendiri ya bang? Saya buat sendiri bang. Dia memang campak-campak je bang Memang kita campak je bang. Kalau boleh minyak tumpah bang. Dah campak kena saya sudah bang Tahu bergedil tadi dah siap bang? Dah siap. Besar-besar bulat-bulat bang Memang besar bang. Padu je bang. Padu dia isi bang. penuh-penuh Suka bang. yang bulat-bulat ni bang. Tapi bang saya nak makan dengan apa ni bang? Nak cicah dengan apa ni bang? Yang ni abang cicah dengan sambal kicap dia ni bang. Sambal kicap bang Abang main sini sikit. Alamak. dia Hitam punya bang. sambal hitam bang. Padu bang. Melekat bang, padu. Pedas tak bang? Pedas bang, memang pedas gila bang. Pedas aduh. Kita goncang-goncang dulu. Dia punya sambal bang. Pekat bang. Ya bang, cili bang Bagi lebih bang cili. Mantap bagi bang. lebih, Dia kat mana ni bang? Kedai ni dekat Section 7 bang. Section Depan dengan Dini Kitchen bang. Dia buka pukul berapa bang? Kedai buka 9 pagi sampai 6 petang. Hari apa bang buka? Hari Isnin sampai hari Ahad. Hari-hari buka abang. Hari-hari kita. Mantap bang, hari-hari saya datang bang. Terima kasih bang. Okey dah siap. Okey, terima kasih bang. Apa lagi bang?